Angin normal biasanya 32 lah. Kita anu 32 lah. Okey, anu 32 kita cocokkan saja angin di sini. Lepas tu kita kamera. Okey, kita tunggu sampai keluar sikit baru kita cocoklah macam dia. Okey, sekarang ni kita nak buat balancing lah, okey. Kita memandangkan kita dah tukar tayar, takut dia punya balancingnya lari, kita kena adjust balik lah, okey. Okey, ni batu yang lama ni kita kena buang lah. Kasih buang batu yang lama takut dia mengganggu Okey, sekarang ni dia punya larinya 20 lah. Tu ni kalau satu ni dia 5 lah. Untuk nombor dia 5 lah. Sekarang ni 20 kena ambil 4. Kita potong lah. Tina ni buang gam lama lah. Okay. Kita buang gam lama lah kat sini. Rosok sikit gam yang lama ni kita buang sebab kita nak tampal bukan double tape kan. Takut dia tak lekat, kita kena buang dulu gam-gam yang ada lama ni. Dah balancing, dapatlah kosong. Okey, kosong ni okey lah. Kalau tak kosong, selagi tu kita carilah sampai kosong. Kalau tak kosong, koyang dek. Kena cek air lah. Takut ada bubble ke apa kan. Kalau ada bubble, biasa dia bocor. Lepas tu cek belakang. Tu satu lagi kita kena cek kepala dia. Kadang kepala ni jahat juga ni. Okey, bubble tak ada. Jadinya okey lah ni. Kita cek air apa semua. Tayarnya okey, tak ada bubble, tak ada apa. Okay, kita pasang balik lah Jadi settle lah kerja kita hari ini. Lepas tu kita elemen Papa cara gas.